Oh, jatuh kau. Tabu dah jadi selungguk. Okey, nanti kita Hai sahabat, hari ni kita nak buat Maggi goreng. Kita celur dulu Maggi ni. Lepas tu kita tapis celur dulu, tapis. Kita ketepikan dulu. Hari ni saya sawi Maggi goreng ni. Saya sawi bawang putih sebiji, telur untuk buat telur mata. Ni rempah-rempah ni nanti kita pakai. Kita pakai bawang ni, bawang dan serbuk perasa ni pun kita letak kemudian. Rencah-rencah dah ada kat dalam paket Maggi ni, dalam paket mie ni. Minyak untuk menumis dan sedikit sawi. Sekarang kita nak potong sawi dulu. Rendam Maggi ni jangan sampai terlalu lembut, nanti jadi lembik pula Maggi kita. Potong sawi dulu, lepas tu kita basuh bersih. Yang ini kita penyek. Sawi ni kita basuh bersih ya. Bawang putih sebiji ni kita penyekkan, ataupun kita potong kecil. Sudah tapis ni, kita mulakan masak. Air ni kita jangan buang, nanti kita boleh masukkan sikit kalau terlalu kering ya. Bawang putih, bau, masukkan semua bahan yang ada dalam
dalam apa ni? Dalam paket ini. Sedikit air rebusan ya. Bagi sawi lagi sikit. Sebut terasa. Masukkan dulu. Maggi. Ayam nak tambah benda-benda lain, nak tambah tomato semua boleh. Degil ini. Okey sahabat, kita taburkan apa jatuh kau. Tabur dah jadi selungguk. Okey, nanti kita boleh pandai-pandailah ni nak makan. Hiaskan dengan cantik-cantik. Ni kalau nak tambah apa-apa lagi semua boleh. Nak tambah tomato, nak tambah apa, daging ayam ke. Siap dah. Mi goreng segera. Berapa minit je dah siap. Okey, selamat mencuba sahabat.